Apa yang korang lihat ini adalah merupakan proses kerja-kerja instalasi epoxy flake untuk lantai tandas. Okay guys. Proses yang pertama, kalau korang tidak mahu nampak grout line jubin lantai, korang perlu apply epoxy mortar. Bila dah kering, korang bolehlah apply gum epoxy flake tersebut. Lepas tu taburlah flake. Taburkan sehingga sekata. Benda ni sebenarnya korang boleh DIY sendirilah. Selesai tabur-tabur, tiba masanya korang compactkan. Gunakan slice thrower, ketuk-ketuk, compactkan sehingga rata. Oh ya, kalau buat epoxy flake ni korang tak boleh buat sekali semua. Korang kena buat part by part. Satu part dah siap, satu part lah lagi korang buat. Walaupun dalam satu tandas. Yang biru pekat ni, inilah dia gum epoxy flake tu. Kalau dah sapu-sapu, korang tabur je lah. Ini bila dah fully siap. Fully siap tabur, belum fully finishing. Fully finishing ada epoxy. Kilat. Nak tengok yang dah siap? Komen part 2. Moga bermanfaat.